Bayangkan 5 tahun daripada sekarang, tuan-puan genggam 100 gram emas hasil daripada simpanan yang konsisten. Orang lain masih lagi menyesal tak mula-mula. Tapi tuan-puan dah pun selangkah lebih stabil dan tenang. Macam mana nak ada 100 gram emas tanpa rasa terbeban? Ramai yang impikan 100 gram. Tetapi bila tengok nilainya yang besar, rasa mustahil. Sebenarnya ada satu strategi berkesan dan memang tuan-puan akan capai. Tuan-puan fokus dahulu untuk simpan 20 gram setahun. Tuan-puan pecahkan impian yang besar jadi sasaran yang kecil iaitu 20 gram setahun. Jadi lebih kurang dalam 1.7 gram emas setiap bulan. Ia yang mudah, realistik dan kurang tekanan kewangan. Strategi ini sesuai untuk yang pertama, golongan profesional dan usahawan yang nak kawal cash flow. Kedua, individu yang bergaji tetap yang mahu disiplin menyimpan. Ketiga, pelabur bijak yang tahu nilai 100 gram dalam masa 5 tahun akan datang. Manfaat yang tuan-puan akan dapat. Pertama, boleh elak risiko beli pada harga yang mahal. Kedua, dapat harga purata terbaik setiap bulan. Ketiga, paling penting, tuan-puan dapat cegah kebocoran duit sebab emas ini susah digunakan berbanding wang tunai. Bila tuan-puan dah ada 100 gram emas dalam tangan, tuan-puan dah pun miliki simpanan jangka masa panjang. Modal bisnes, dana kecemasan dan juga dana persaraan. Jadi mudah kan? Bagi tuan-puan yang nak mulakan target memiliki 100 gram emas yang pertama, jom saya bimbing. Boleh rujuk pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.